Mak hari ni main dalam jamban. Mak hari ni akak tolong sapu dengan cikgu kat sekolah. Mak hari ni abang tolong cikgu buat kerja. Abang tolong tutor lagi. Jadi mak ayah yang terbaik kena dengar dengan teliti. Jangan kita buat main. Sebab kalau kita tak bagi perhatian pada mereka, lama kelamaan dia akan cari perhatian di luar. Lepas tu dengar, kadang hari ni sibuk, kita banyak main TikTok hari ni kan. Mak tengah duk sibuk menyanyi lagu Milo Kopi, Milo Kopi, Milo Kopi kan. Suka Milo ke suka kopi. Tak dengar anak nak cerita ni, mak nanti dulu. Mak nak tengok kan. Sekarang ni sibuk Kama Adli tengah single kan. Kama Adli single, Lukas Syasero single. Tak sempat nak tengok anak kita. Maka banyak mendengar apa anak kita nak cerita. Lama kelamaan, mak ayah yang banyak mendengar anak-anak bercerita, anak kita akan jadi orang yang tidak akan menyimpan rahsia dengan kita. Kalau tanya hari ni kenapa anak selesa bercerita dengan kawan, hari ni kan budak-budak tambah dengan macam-macam gejala sosial budak-budak hari ni, kes bully, kes robot, semua jadi kalangan budak sekolah. Kenapa budak dia suka bercerita dengan kawan-kawan dia? Sebab kawan-kawan dia beri perhatian yang terbaik waktu dia bercerita. Maka ni kita kena ubah balik. Dengar apa anak kita nak cerita, walaupun dia hanya cerita pasal Upin dan Ipin. Dengarlah seminit pun tak apa. Sekali kita bagi perhatian, dia akan ingat sampai bila-bila. Dan dia dah habis cerita, kita nak buat apa buat. Nak main TikTok ke, masuk dalam TV ke, nak buat apa ke buat. Tapi dengar dulu apa anak kita nak cerita. Itu M yang pertama. Kemudian I, tadi mesra. I, elakkan kritikan yang berlebihan. Terutama pada awal anak-anak kita membesar ni, umur 4, 5, 6 tahun ni. Elakkan kritikan yang berlebihan. Boleh kritik, tapi jangan berlebihan. Kadang-kadang anak kita sehari ni lah, mungkin sebut pada mereka, mak bangga dengan abang. Tak apa, mungkin abang belum berjaya. Ini proses pembelajaran. Biasa. Kita jangan jadi mak ayah yang suka kritik. Banyak kritik, lama kelamaan anak kita akan simpan dalam kepala dia. Saya ni tak ada guna pada mata mak ayah. Mak ayah saya hanya nak menjadi orang yang perfect. Perfect ni tak ada dalam diri manusia. Sebab tu kena kurangkan kritikan, bagi sokongan, bagi semangat yang terbaik pada mereka. I. Kemudian S, bagi sokongan emosi. Faham perasaan anak-anak kita. Budak ni disebutkan pakar-pakar psikologi, hatta daripada budak yang berumur 5 bulan, baby, semuanya ada peringkat stres masing-masing. Kita yang dewasa stres dengan kerja. Kalau mak-mak kat rumah stres dengan urus rumah. Budak dia stres juga, ada stres mereka di sekolah. Kalau baby stres tak dapat susu. Mungkin budak tadika stres hilang pemandang. Mungkin stres sebab kawan pukul. Macam-macam. Belajar untuk bagi sokongan pada mereka. Faham apa yang mereka nak cerita. Jangan potong. Kalau anak kita mengandung, mak hari ni kawan pukul, tak apa, nanti mak pukul dia balik. Jangan macam tu kan? Sebut pada dia, sebut pada dia, tak apa kan, maafkan dia. Ajar yang baik, bagi sokongan. Tu sikit saja, biasa saja. Nanti abang cakapkan dia, jangan pukul, tak baik, Allah marah. Cakap dia, bagi sokongan emosi, support dia. S. Kemudian apa dah? Mesra. R. Kemudian R adalah Allahumma salli ala Muhammad. Respon dengan sabar pada setiap kesilapan anak kita. Banyakkan bersabar, terutama pada awal anak-anak kita membesar. Kadang duduk kat rumah mungkin dia tertumpah air. Kadang duduk kat rumah mungkin dia adalah buat benda-benda yang menyebabkan mak tu jadi singa. Bapak jangan jadi singa. Bapak ni dia jegil mata anak lagi dah. Mak yang jadi macam suster ngesot kat rumah tu sekali tu begitu kan. Sebab apa? Kadang tumpah air, kadang masalah kecil-kecil lah. Tapi banyak yang bersabar. Kata pakar psikologi, jangan guna skill marah kan? Jangan boleh guna, tapi ada waktunya. Jangan selalu pakai teknik marah yang keterlaluan pada anak kita. Tak ada sabar. Kerana bila kita banyak marah pada awal anak kita membesar, dia tumpah air kita marah, tumpah nasi kita marah, tersepak baju kita marah, marah. Lama-lama anak kita jadi penipu. Kenapa? Kenapa anak jadi penipu? Contohnya, dia tumpah air, dia yang buat. Dia kata kucing yang buat. Padahal dia buat, kita ni punya skor dengan budak, tak kucing buat. Dia yang buat padahal. Kenapa dia tak nak mengaku? Kata pakar psikologi, kanak-kanak budak-budak ni, dia ada protection system. Dia ada protection system. Bila mak ayah marah selalu,
Automatik otak dia set, kalau saya tak tipu, saya akan terus dibenci oleh mak ayah saya. Sebab tu akhirnya dia belajar untuk menipu sendiri. Dia tak belajar dengan siapa-siapa. Dia belajar menipu sendiri kerana keadaan yang memaksa dia begitu. Maka itu selalu respon dengan sabar pada setiap tindakan anak itu. Kemudian akhir sekali banyakkan anak kita ajak berbincang. Walaupun pada keputusan yang kecil-kecil, tanya dia, bagi dia peluang berbincang. Tanya nak makan mana, kemudian yang hari ini nak berjalan ke mana. Contoh, dan pada cadangan anak kita, jangan gelapkan. Contoh, tanya anak kita, hari ni abang nak makan ke mana? Abang rasa macam nak makan kat Itali dah abang, kan? Oh, dia ingat kita adik-adik Perdana Menteri kan, nak makan kat Itali, kan? Jangan gelapkan. Sebut dulu, kan? Itali hari ni dah tutup, kan? Buat macam kedai, kan? Dia bukan tahu Itali dia tahu, kan? Itali cakap hari ini Itali dah tutup, dia tutup awal, hari tu tak berapa buka sangat. Kedai dia tak laku hari ni. Pujuk dia, baru pujuk sebut kita pergi ke kedai lain. Ini cara biasakan anak kita berbincang, latih mereka berbincang, membentuk anak-anak kita jadi orang yang matang dalam membuat keputusan. Maka ini mesra akronim yang disebut zigzag. Bagaimana kalau kita urus sebaiknya, anak kita membesar menjadi orang-orang yang saleh-salehah bila mana emosi mereka terkawal. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah,